Tujuh, lapan. Okay. Okey, insyaAllah kita akan buat 3 kali yang pertama, iaitu Ustaz Aziz, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Mami, kami. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bersama pada hari ini. Ini adalah satu program di bawah NGO Imam Muslim Malaysia, di mana NGO kita ni menganjurkan kelas Al-Quran secara percuma, dan dalam seminggu kita ada 3 hari kelas percuma. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi bersama-sama dengan program tahunan kita, iaitu program tahunan Korban Imam Muslim. Okey, so Alhamdulillah kalau tengok dekat belakang sana kita ada ramai peserta dan juga melibatkan lebih kurang total keseluruhan melibatkan 200 sukarelawan yang kita membantu kita dalam membuat korban inilah. Alhamdulillah hari ini kita sempurnakan 3 ekor kerbau, 5 ekor lembu dan 9 ekor kambing. InsyaAllah, Alhamdulillah dengan kerjasama dan muafakat semua keluarga Imam Muslim, hari ini program ini berjalan lancar dan syukurnya cuaca pun memberi kerjasama yang amat baik. Alhamdulillah. So saya ditugaskan untuk bahagian agihan lah. So jadi sekarang ni tengah proses melapah dan tengah tunggu wakil daripada asnaf dan miskin lah untuk datang collect. So nanti ada yang kita kena hantar dan ada yang diorang datang ambil kat sini lah. Abang buat apa hari ni? Saya sembelih, tak sembelih, saya lapah, potong daging dan angkat barang lah. Maklumlah. Pesan. Okey. Teruskan bang. Harapan saya adalah kita dapat berkongsi segala rembu dan kambing ni kepada orang ramai dan mengimarahkan lagi ibadah korban kita, insyaAllah. Dan lagi ni jadi terima kasih juga kepada yang mana yang sponsor, yang mana yang bagi kerjasama kan, bagi kerjasama dekat Imam Muslim. So jutaan terima kasih dari saya. Program korban ini dapat diteruskan dan kesinambungannya berpanjangan dan ramai orang memahami apa itu erti korban. Berdua boleh ni. Kau pegang belakang ni. Kita ini kalau kita lihat, kita bukan tidak mampu untuk bersama dalam korban, tapi lebih kepada kita gagal mengurus kewangan kita untuk menyertai program korban. Alhamdulillah, dalam keluarga Imam Muslim ini kami menerapkan korban ini adalah satu tanda cinta dan kasih sayang kita kepada Allah SWT, dan korban ini adalah tanda kita mengambil berat ataupun mengambil tahu tentang saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik, dan insya-Allah dengan korban ini kita dapat keberkatan, kita dapat muafakat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Korban Imam Muslim terbaik. Allahu Akbar. Korban Imam Muslim terbaik, insya-Allah. Program korban Imam Muslim Terbaik. Program Imam Muslim terbaik. Korban Imam Muslim terbaik. Korban Imam Muslim terbaik. Alhamdulillah, korban Imam Muslim terbaik. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar.